Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa petua berkebun yang terbaik sebenarnya boleh didapati bukan dalam blog fashion atau majalah berkilat, tetapi dalam scroll yang ditulis 2000 tahun dahulu. Bunyi macam dongeng, tetapi inilah hakikatnya. Kita terbiasa berfikir bahawa kemajuan hanya bergerak ke hadapan dan teknologi moden sentiasa lebih baik daripada yang lama. Tetapi hari ini, kita akan meruntuhkan mitos itu. Kita akan kembali ke masa lampau untuk membongkar 7 teknik berkebun genius dari Rom Purba yang bukan sahaja masih berkesan sehingga kini, malah dalam banyak aspek, ia jauh mengatasi kaedah moden kita. Anda akan terkejut betapa ringkas, ekologi dan amat berkesannya penyelesaian mereka. Bersedia untuk mengetahui mengapa pengetahuan orang Rom kuno mampu mengubah taman anda menjadi oase kelimpahan yang hanya boleh diimpikan oleh ahli agronomi moden. Soalan utama yang akan kita tanya pada akhirnya, berapa banyak lagi pengetahuan jenius yang telah kita hilangkan dalam perjalanan menuju apa yang dipanggil kemajuan ini? Mari kita selami. Sebelum kita beralih kepada teknik-teknik itu, mari kita bayangkan keadaannya. Bagi orang Rom Purba, dari seorang legionari biasa hingga ke maharaja sendiri, tanah bukan sekadar hobi. Ia adalah sumber kekayaan, kestabilan dan kehidupan itu sendiri. Para pemikir seperti Cato the Elder, Varro dan Pliny the Elder telah menulis keseluruhan risalah mengenai pertanian. Bagi mereka, ini bukan sekadar kerja, tetapi seni agung dan sains yang tepat. Mereka tidak mempunyai makmal moden, baja kimia atau benih yang diubah sesuai secara genetik. Apa yang mereka miliki hanyalah pemerhatian, kebijaksanaan yang diwarisi dari generasi ke generasi dan penghormatan yang mendalam terhadap kitaran alam semula jadi. Pendekatan mereka adalah secara menyeluruh. Mereka memahami bahawa taman bukanlah sekumpulan tumbuhan yang berisingan, tetapi ekosistem rumit di mana segala-galanya saling berkaitan. Tanah, air, tumbuhan, serangga, malah bintang. Pandangan dunia inilah yang membolehkan mereka membangunkan teknik yang kini kita temui semula dan panggil sebagai inovatif, padahal ia telah berusia ribuan tahun. Jadi, teknik pertama, dan ini adalah tunjang utama segala-galanya, ialah sikap taksub terhadap kesihatan tanah. Bagi kita hari ini, tanah di bawah kaki kita sering dianggap sekadar medium lengai yang kita cuba pump dengan baja daripada paket-paket berwarna-warni. Tetapi bagi pekebun Rom, tanah adalah organisme hidup, bernafas, asas kepada seluruh hasil tuaian. Mereka tidak mencari pil ajaib untuk pertumbuhan. Sebaliknya, mereka mencipta persekitaran yang sempurna untuk akar hidup. Mereka menggunakan apa sahaja yang boleh memperkayakan tanah. Ini adalah alkimia sebenar di mana setiap bahan memainkan peranan penting. Contohnya, mereka tahu bahawa jenis baja haiwan yang berbeza sesuai untuk tanaman yang berlainan. Tahi merpati yang kaya dengan nitrogen dianggap paling ideal untuk sayur-sayuran, manakala tahi lembu atau kambing lebih bersifat serbaguna. Mereka mengkompos sisa organik dengan teliti, menukar sampah menjadi emas hitam untuk batas tanaman mereka. Ini bukan sekadar proses pelupusan sisa, tetapi satu proses terancang untuk mewujudkan kehidupan daripada apa yang telah tamat tempoh penggunaannya. Mereka memahami sesuatu yang sering kita lupakan. Kita tidak perlu memberi makan kepada tanaman, tetapi kita perlu memberi makan kepada tanah. Dan tanah itu sendiri akan memberi makan kepada tanaman.
Rom membawa seni pengurusan tanah mereka ke tahap yang lebih tinggi. Mereka menggunakan secara aktif apa yang kita panggil hari ini sebagai baja hijau atau tanaman penutup bumi. Ini adalah rahsia mereka untuk menggodam kod kesuburan alam semula jadi. Mereka perasan bahawa beberapa tanaman, terutamanya daripada keluarga kekacang seperti lupin, vetch atau kacang biasa, mempunyai keupayaan luar biasa untuk meningkatkan kualiti tanah tempat mereka tumbuh. Mereka menyemai tanaman ini bukan untuk hasilnya, tetapi semata-mata demi tanah itu sendiri. Apabila tanaman itu membesar, mereka hanya membajaknya dan memasukkannya semula ke dalam tanah. Orang Rom mungkin tidak tahu tentang bakteria pengikat nitrogen yang wujud pada akar kekacang, tetapi mereka dapat melihat hasilnya. Selepas prosedur itu, tanah menjadi gembur, gelap dan sangat subur. Tanaman seterusnya yang ditanam di kawasan itu menghasilkan tuaian yang menakjubkan. Ini jauh mengatasi pendekatan moden, di mana kita sering hanya menambah nitrogen sintetik sekaligus mengurangkan bahan organik dalam tanah. Sebaliknya, orang Rom mencipta sistem yang dapat diperbaharui sendiri, bekerja selaras dengan alam semula jadi dan memperkayakan bumi musim demi musim. Abu daripada tungku pembakaran itu tidak disia-siakan. Mereka mengumpulnya dengan cermat dan ditabur ke dalam tanah. Abu ini berfungsi sebagai sumber kalium dan mineral mikro yang bernilai serta membantu menetralkan keasidan tanah. Malah, mereka juga menggunakan cengkerang laut yang dihancurkan atau mergel untuk menambahkan unsur kalsium. Ini menunjukkan kitaran yang menyeluruh dan sifar sisa, zero waste. Setiap elemen dikembalikan ke bumi, siap untuk memberikan kehidupan baru. Bayangkan seorang pekebun Rom, dia tidak tergesa-gesa ke kedai untuk mendapatkan bahan kimia. Sebaliknya, dia mengkaji tanahnya dengan teliti, memilih diet yang ideal daripada baja haiwan, kompos, abu dan baja hijau. Ia bukan sekadar membina batas tanaman, tetapi mencipta sebuah ekosistem yang hidup dan mampu berdikari, self-sufficient. Ini sebabnya mengapa kaedah mereka boleh dianggap lebih unggul. Mereka tidak merawat simptom dengan hanya menambah nutrien yang kurang. Sebaliknya, mereka membina sistem yang sihat dan mapan, yang mampu mengekalkan kesuburannya sendiri selama berdekad-dekad. Ini adalah pelajaran tentang perancangan jangka panjang yang sangat wajar kita teladani. Sekarang, kita beralih ke teknik kedua. Moden, tapi hakikatnya ia amalan yang sudah wujud sejak zaman berzaman. Ini dipanggil penanaman sahabat, companion planting, dalam bahasa saintifiknya allelopati. Jika anda beranggapan bahawa idea menanam tumbuhan yang saling membantu ini adalah ciptaan pereka pemakalcur moden, ada silap besar. Bangsa Rom adalah pakar sebenar dalam seni diplomasi tumbuhan. Mereka tahu bahawa tumbuhan, seperti manusia, mempunyai kawan dan musuh. Mereka tidak menanam tanaman secara sesuka hati, sebaliknya mereka mewujudkan komuniti sebenar di atas batas, di mana setiap ahli menyumbang manfaat kepada hasil keseluruhan. Pendekatan ini mematahkan mitos bahawa pertanian purba itu bersifat primitif. Sebaliknya, ia memerlukan pengetahuan yang mendalam dan pemerhatian yang luar biasa. Kebun Rom ibarat seorang dirijen orkestra. Mereka menyusun atur tanaman mereka agar ia menghasilkan harmoni yang sempurna, iaitu menghalau perosak sambil meningkatkan rasa tanaman yang lain. Mari kita tinjau beberapa contoh konkret tentang
persahabatan tumbuhan ini yang telah direkodkan seawal zaman Pliny the Elder. Misalnya, mereka tahu bahawa kubis yang ditanam di sebelah anggur akan merosot, manakala hisop pula, sebaliknya, akan memberikan kesan yang sangat baik kepada tanaman anggur itu. Mereka juga menanam ruh berdekatan pokok tin bagi tujuan menghalau serangga perosak. Contoh klasik yang masih digunakan sehingga ke hari ini adalah amalan menanam pokok kekacang di sebelah tanaman yang memerlukan nitrogen tinggi. Kekacang akan memperkayakan tanah dan jiran-jiran tanaman itu mendapat manfaat daripada baja percuma ini. Tetapi bukan itu sahaja. Sesetengah tumbuhan ditanam bersebelahan semata-mata untuk meningkatkan rasa. Mereka percaya bahawa herba savory yang ditanam berdekatan kacang akan menjadikan lenggai kacang itu lebih lembut dan beraroma. Ini adalah satu matriks interaksi yang rumit yang dipelajari oleh orang Rom melalui kaedah cuba jaya sepanjang tempoh berabad-abad. Mereka telah mencipta sistem yang mengawal selia diri sendiri, yang tahan terhadap penyakit dan perosak tanpa memerlukan setitik pun bahan kimia. Inilah sebabnya mengapa kaedah ini jauh lebih baik daripada yang kita gunakan sekarang. Hari ini, pertanian industri didominasi oleh sistem monoculture, ladang-ladang luas yang ditanam hanya dengan satu jenis tanaman. Ini umpama hidangan pesta yang sempurna untuk perosak dan penyakit. Untuk memerangi masalah ini, kita menggunakan bertantan pestisid dan herbisid yang akhirnya meracuni tanah, air dan diri kita sendiri. Namun, pendekatan orang Rom pula menciptakan biodiversity atau kepelbagaian hayati secara langsung di atas batas tanaman. Pelbagai jenis bau dan rembesan akar mengelirukan serangga perosak. Sementara itu, beberapa tanaman tertentu menarik serangga pemangsa yang bermanfaat untuk mengawal populasi serangga perosak. Ini bukanlah peperangan melawan alam, tetapi sebaliknya adalah kerjasama yang cekap dan bijak dengannya. Mewujudkan persekitaran yang steril dan kemudian melindunginya dengan bahan kimia, orang Rom membina ekosistem yang kompleks, hidup dan mampan yang mampu mempertahankan dirinya sendiri. Ini adalah pendekatan yang lebih bijaksana dan berpandangan jauh yang kini baru kita mula sedar dan kembali mengamalkannya. Teknik ketiga menunjukkan jenius kejuruteraan orang Rom, pengurusan sumber air yang sangat canggih. Apabila kita bercakap tentang orang Rom dan air, perkara pertama yang terlintas di fikiran adalah akuaduk gergasi yang membekalkan bandar-bandar mereka. Namun, kepakaran mereka tidak hanya terhad kepada projek-projek berskala besar. Prinsip ketepatan, kecekapan dan pemeliharaan yang sama ini turut mereka aplikasikan di taman-taman mereka. Mereka sedar bahawa air ialah sumber yang amat berharga dan hanya menuangkannya ke atas batas tanaman menggunakan penyiram adalah suatu pembaziran, terutamanya dalam iklim Mediterranean yang panas, di mana sebahagian besar air akan tersejat sebelum sempat mencecah akar. Justeru, mereka membangunkan sistem yang menghantar kelembapan tepat ke tempat yang paling diperlukan, iaitu terus ke sistem akar pokok. Ini adalah falsafah pengairan yang menyasarkan titik tertentu, bukannya pengairan menyeluruh. 2000 tahun sebelum Peter, pengairan titisan moden dicipta. Matlamat mereka adalah untuk mendapatkan manfaat yang maksimum daripada setiap titis air. Intipati sistem ini adalah periuk tanah liat tanpa gilap yang dikenali sebagai olla. Teknologi ini memang jenius dalam kesederhanaannya.
olah akan ditanam dalam tanah, hanya meninggalkan bahagian bibir atau lehernya di permukaan, diletakkan bersebelahan dengan tanaman. Periuk tersebut kemudiannya diisi air dan ditutup menggunakan penutup atau batu untuk mengurangkan penyejatan dan mengelak nyamuk daripada membiak. Tanah liat yang berliang akan menyalurkan air secara perlahan-lahan, setitis demi setitis, terus ke dalam tanah, melembabkan zon akar. Tumbuhan itu sendiri akan menyerap air sebanyak yang mereka perlukan, kerana akarnya tertarik secara semula jadi kepada sumber kelembapan tersebut. Ini adalah sistem pengairan yang mengawal selia diri. Ia bukan sahaja menjimatkan sehingga 70% air berbanding penyiraman tradisional, tetapi juga mencegah pertumbuhan rumpai di permukaan kerana lapisan atas tanah kekal kering. Selain itu, kaedah ini melindungi daun tanaman daripada terbakar dan penyakit kulat. Lazimnya berlaku apabila menggunakan penyiraman dari atas. Sekarang, kita lihat perbandingannya dengan teknologi hari ini. Kita ada sistem pengairan titis yang menggunakan prinsip serupa. Tapi sistem moden ini diperbuat daripada plastik, penapis, pengatur tekanan dan sekali bermasalah tersumbat. Pula, penyelesaian 100% mesra alam, tahan lama, hampir percuma jika anda boleh membuatnya sendiri. Memerlukan sebarang tekanan dan operasinya hanya bergantung pada prinsip fizik semata-mata. Kaedah purba ini sangat berkesan sehingga hari ini ia dijumpai semula oleh petani dan pekebun di kawasan kering di seluruh dunia. Telah menghasilkan penyelesaian yang sempurna, tetapi berkesan tinggi dan benar-benar mampan. Mereka tidak bergantung pada mekanisme yang rumit atau sumber yang tidak boleh diperbaharui. Mereka hanya menggunakan bahan yang ringkas dan mudah didapati, iaitu tanah liat serta hukum alam untuk membina sistem pengairan yang berfungsi dengan sempurna. Malah sehingga ke hari ini, inilah yang membuktikan kehebatan dan keunggulan mereka. Kita teruskan. Strategi keempat adalah tentang membasmi serangga perosak tanpa setitik pun bahan kimia sintetik. Sudah tentu, orang Rom purba tidak ada pilihan. Konsep racun perosak moden tidak wujud bagi mereka. Ini tidak bermakna mereka hanya menyerah bulat-bulat kepada belas kasihan ulat bulu dan kutu daun. Sebaliknya, ketiadaan jalan mudah inilah yang memaksa mereka untuk membina dan membangunkan senjata strategi yang bijak, cerdik dan mesra alam demi mempertahankan hasil tuaian mereka. Ini adalah pertempuran minda yang serius yang menuntut mereka menguasai ilmu botani, entomologi dan malah zoologi. Mereka sedar bahawa cara terbaik untuk menangani sesuatu masalah adalah melalui pencegahan. Oleh itu, seluruh sistem berkebun mereka, termasuk tanah yang sihat dan penanaman berkumpulan companion planting yang telah kita bincangkan tadi, bertindak sebagai barisan pertahanan pertama mereka. Tanaman yang kuat dan sihat yang tumbuh dalam persekitaran yang betul jauh lebih kebal daripada serangan serangga perosak. Namun, jika musuh berjaya menceroboh juga, orang Rom masih mempunyai beberapa cutthroat lain yang sedia untuk digunakan. Salah satu kaedah utama mereka ialah menggunakan penghalau serangga semula. Jadi, mereka mencipta infusi dan rebusan daripada tumbuhan yang mempunyai bau yang kuat atau rasa yang pahit, yang secara efektif menghalau serangga perosak.
Air rendaman daripada tumbuhan yang pahit berkesan melawan pelbagai perosak yang memakan daun. Putih dan bawang merah pula digunakan untuk mengawal kutu daun dan penyakit kulat. Hati bahawa abu yang ditaburkan di sekeliling tanaman berfungsi sebagai benteng yang mustahil ditembusi oleh siput babi dan siput. Sebab itu, mereka menggunakan pelbagai perangkap. Contohnya, bekas berisi bir atau wain manis ditanam ke dalam tanah untuk memerangkap siput-siput tersebut. Bagi menangani semut yang sering menternak kutu daun, mereka menyapu getah melekit pada batang pokok sebagai penghalang. Kesemua ini bukanlah racun universal yang membunuh setiap benda hidup, tetapi merupakan penyelesaian yang bijak dan disasarkan terhadap perosak tertentu tanpa mendatangkan mudarat kepada serangga yang bermanfaat. Namun, aspek paling bijak dalam strategi mereka ialah menggalakkan kehadiran musuh semula jadi perosak tanaman. Orang Rom aktif menarik pemangsa yang berguna ke taman mereka. Mereka membina rumah burung khas untuk menarik burung yang memakan ulat beluncas. Mereka juga menyediakan tempat perlindungan daripada batu dan ranting untuk biawak dan katak pemangsa yang amat rakus memburu siput babi dan serangga. Mereka sangat menghargai kumbang kura-kura, serangga kekuda dan serangga berguna lain, memahami peranan mereka dalam mengekalkan keseimbangan alam. Secara dasarnya, apa yang mereka lakukan adalah apa yang kita panggil hari ini sebagai pengurusan perosak bersepadu, integrated pest management. Mereka tidak cuba mensterilkan taman mereka. Sebaliknya, mereka berusaha meningkatkan kepelbagaian bio, mewujudkan ekosistem yang mampan di mana populasi perosak dikawal secara semula jadi. Pendekatan ini bukan sahaja mesra alam, malah ia lebih kukuh dan dipercayai dalam jangka masa panjang, berbanding perang kimia berterusan yang membunuh musuh dan sahabat dan akhirnya memusnahkan taman itu sendiri. Teknik kelima membuktikan bahawa orang Rom bukan sekadar pekebun biasa, tetapi mereka adalah pakar bedah tumbuhan yang sebenar. Ini adalah mengenai seni cantuman. Mereka menyempurnakan teknik ini ke tahap yang luar biasa sehingga ada pencapaian mereka yang hari ini kita anggap sebagai satu magis. Pliny the Elder pernah mengulas dengan penuh kagum tentang pokok-pokok yang hasil daripada cantuman yang mahir dapat menghasilkan buah ipal, pir dan plum secara serentak. Sudah tentu, itu mungkin kes terpencil, tetapi ia jelas menunjukkan tahap penguasaan mereka. Cantuman membolehkan mereka menyelesaikan beberapa masalah penting serentak. Pertama sekali, ia adalah satu-satunya kaedah pengklonan yang boleh dipercayai. Jika mereka menemui pokok yang menghasilkan buah yang sangat lazat, mereka boleh mengambil keratan atau mata tunas, mencantumkannya pada pokok penanti yang lain dan mendapatkan salinan yang tepat. Memastikan varieti atau baka terbaik dapat dipelihara dan dibiakkan. Kedua, mereka mampu menyesuaikan baka yang berharga tetapi sensitif kepada keadaan tempatan dengan mencantumkannya pada pokok penanti liar yang lebih tahan lasak dan kalis frost. Teknik yang mereka gunakan dahulu pada dasarnya tidak banyak berbeza pun dengan teknik yang kita guna pakai hari ini. Mereka akan ambil mata tunas atau keratan, dikenali sebagai sion, daripada pokok yang diinginkan, kemudian mencantumkannya dengan pokok penanti, iaitu sistem akar pokok lain yang lebih kuat.
atau tahan penyakit. Bahagian paling penting adalah memastikan lapisan kambium kedua-dua bahagian itu diselaraskan dengan tepat supaya tisu tumbuhan dapat tumbuh dan bercantum dengan sempurna. Kemudian, kawasan cantuman akan dibalut dengan cermat dan dilindungi dengan sapuan tanah liat atau lilin. Ini adalah untuk melindungi luka cantuman tadi daripada kering dan diserang penyakit. Proses ini memerlukan bukan sahaja ketelitian, tangan yang mantap dan pisau yang tajam, tetapi juga kemahiran serta pemahaman yang mendalam mengenai fisiologi tumbuhan. Mereka tahu betul tentang keserasian spesies, masa terbaik dalam setahun untuk operasi ini dilakukan dan cara penjagaan pokok cantuman agar ia benar-benar hidup dan menghasilkan buah. Hasil seni cantuman ini, mereka berjaya menyebarkan varieti anggur, zaitun, ipal, pir dan pelbagai tanaman buah-buahan terbaik ke seluruh empayar mereka yang luas. Mereka telah mencipta kepelbagaian kultivar yang luar biasa, iaitu warisan yang masih kita nikmati manfaatnya hingga ke hari ini. Adakah kita boleh kata teknik cantuman mereka lebih hebat daripada yang kita guna hari ini? Dari segi teknikal, kita masih berpegang pada asas yang sama. Tetapi, keunggulan orang Rom terletak pada konteksnya. Mereka mampu mencapai hasil yang menakjubkan tanpa perlu menggunakan alatan steril, tanpa perangsang akar dan tanpa bahan moden yang canggih. Kejayaan mereka hanya bergantung pada ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemerhatian yang tajam. Mereka menghasilkan bakar yang bukan sahaja berbuah lebat, malah sangat tahan lama. Cuba bayangkan ada pokok zaitun yang ditanam dan dicantum sejak zaman Empayar Rom masih mengeluarkan hasil sehingga ke hari ini. Ini adalah bukti bahawa mereka bekerja bukan untuk hasil yang segera, tetapi untuk jangka masa berabad-abad. Mereka tidak sekadar menanam pokok, tetapi mencipta monumen hidup bagi seni mereka. Bakar moden kini sering mengejar faktor komersial seperti saiz buah, daya tahan simpanan dan kemudahan pengangkutan, kadang-kadang mengorbankan rasa dan ketahanan pokok itu sendiri. Namun, orang Rom dahulu mengutamakan keseimbangan semua kualiti, menghasilkan karya agung pertukangan kebun yang sebenar. Petunjuk keenam membuktikan bahawa orang Rom langsung tak nak mengalah dengan kediktatoran musim. Mereka mahukan sayuran segar sepanjang tahun dan mereka berjaya cari jalan penyelesaiannya. Menurut legenda, Maharaja Tiberius sangat menggemari timun dan menuntut supaya timun itu mesti ada di mejanya setiap hari, walaupun di musim sejuk. Dan tukang kebunnya berjaya penuhi permintaan yang agak mengada-ngada ini. Tak, mereka bukan guna sihir. Mereka menggunakan teknologi yang boleh dianggap sebagai moyang kepada rumah hijau moden hari ini. Kita sedang bercakap tentang apa yang dipanggil specularium. Ini adalah struktur khas yang membolehkan mereka memanjangkan musim pertumbuhan tanaman yang perlukan haba semasa musim sejuk. Maksudnya, ia adalah batas tanaman yang digali di dalam tanah dan dilindungi di bahagian utara oleh dinding yang akan menyerap haba pada siang hari dan melepaskannya pada waktu malam. Tetapi elemen inovasi utamanya terletak pada bahagian penutup. Memandangkan orang Rom belum lagi mempunyai kaca seperti yang kita fahami sekarang, mereka terpaksa mencari bahan luksinar lain yang boleh membenarkan cahaya matahari masuk sambil memerangkap haba, dan mereka berjaya menemuinya. Selalunya, untuk menutup spekularium
atau rumah kaca mereka. Mereka akan menggunakan kepingan nipis mika atau selenit, iaitu sejenis gipsum yang lut sinar. Bahan-bahan ini menghasilkan kesan rumah hijau, membolehkan mereka menanam timun, tembikai dan tanaman lain yang sensitif walaupun di luar cuaca sejuk. Kadangkala, untuk pemanasan tambahan, batas-batas tanaman itu akan dibina meninggi dan diisi dengan najis tenakan yang segar. Apabila najis ini mereput, ia akan membebaskan haba. Ini boleh dianggap sebagai lantai panas pertama dalam sejarah yang dicipta khas untuk tanaman. Sistem sebegini bukan sahaja membolehkan mereka mendapatkan hasil tuaian di luar musim, malah ia juga membolehkan mereka menyemai anak benih pada awal musim bunga, memberikan mereka kelebihan masa yang ketara. Ini benar-benar satu keajaiban teknologi pada zamannya yang jelas mempamerkan daya cipta orang Rom dan keazaman mereka untuk mengawal alam semula jadi. Jadi, apakah kelebihannya berbanding kaedah moden hari ini? Sudah tentu, rumah hijau polikarbonat kita yang dilengkapi pengairan dan pemanasan automatik adalah jauh lebih maju dari segi teknologi. Namun, pendekatan Romawi itu sangat genius kerana kesederhanaannya dan penggunaan bahan semula, jadi yang mudah didapati. Ia tidak memerlukan bahan api fosil untuk memanaskan kawasan atau binaan yang rumit. Orang Rom menggunakan tenaga matahari yang percuma dan tak habis-habis, serta haba biologi daripada bahan organik yang reput. Ini selaras sepenuhnya dengan prinsip reka bentuk lestari dan pasif yang kita idamkan hari ini. Mereka telah mencipta sistem cekap tenaga yang berfungsi secara harmoni dengan alam sekitar. Mereka adalah contoh cemerlang tentang bagaimana kita boleh mencapai hasil yang menakjubkan melalui kecerdikan dan pemahaman mendalam tentang proses semula jadi, bukannya menggunakan kuasa kasar atau membakar sumber semata-mata. Ini adalah pengajaran tentang keanggunan dan kecekapan yang kekal relevan pada masa kini. Akhir sekali, kaedah yang ketujuh, dan ini sangat penting, adalah pengurusan tanah secara bijak, menggunakan sistem putaran tanaman dan membiarkan tanah berehat. Orang Rom secara naluri sudah memahami apa yang disahkan oleh sains bertahun kemudian. Jika tanaman yang sama ditanam berulang kali di tempat yang sama, tanah akan cepat kekurangan nutrien dan perosak serta penyakit akan mudah merebak. Mereka melihat sendiri hasilnya. Hasil tuaian merosot dan tumbuhan menjadi lemah. Pemerhatian ini mendorong mereka untuk mencipta sistem putaran tanaman yang membolehkan tanah berehat dan memulihkan diri. Sistem paling asas ialah sistem dua ladang. Satu ladang ditanam, manakala satu lagi dibiarkan terbiar, iaitu berehat sepenuhnya. Pada tahun berikutnya, kedua-dua ladang ini akan bertukar peranan. Ini memberi masa kepada tanah untuk memulihkan strukturnya dan mengumpul semula nutrien. Ini adalah kaedah yang ringkas namun sangat berkesan untuk mengekalkan kesuburan tanah dalam jangka masa panjang. Kemudian, mereka menambah baik sistem ini dengan beralih kepada sistem 3 ladang dan menggunakan corak penanaman bergilir yang lebih rumit. Mereka menggilirkan tanaman yang mempunyai keperluan nutrisi yang berbeza-beza dan kedalaman akar yang berlainan. Contohnya, selepas menuai bijirin yang diketahui menyerap banyak nutrien tanah, mereka akan menanam kekacang, legum yang seperti kita sedia maklum memperkayakan tanah dengan nitrogen. Selepas itu, mereka mungkin menanam tanaman umbi-umbian yang berfungsi melonggarkan lapisan tanah yang lebih dalam.
Pendekatan ini bukan sahaja mengekalkan keseimbangan nutrien, malah berkesan dalam mengawal perosak dan penyakit. Kebanyakan perosak dan patogen biasanya hanya menyerang atau bergantung kepada spesies tanaman tertentu. Apabila pada tahun berikutnya mereka tidak lagi menemui sumber makanan utama di lokasi yang sama, kitaran hidup mereka terganggu dan populasi mereka akan merosot dengan mendadak. Kaedah ini membolehkan masalah dikawal tanpa perlu menggunakan bahan kimia, hanya melalui perancangan bijak dan penggiliran tanaman. Ini bukan sekadar teknik pertanian biasa, tetapi merupakan pengurusan strategik untuk menjaga kesihatan bumi. Jadi, mari kita rangkumkan semula. Memperkaya tanah dengan bahan organik hidup, penanaman bersama yang bijak, sistem pengairan titis yang jenius menggunakan pasu tanah liat, kawalan perosak yang mesra alam, seni cantuman, grafting, rumah hijau yang pertama di dunia dan penggiliran tanaman yang strategik. Kesemua 7 teknik ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa bidang pertanian Rom adalah sangat maju dan luar biasa. Namun, rahsia utama mereka, kejutan wow yang paling penting, bukanlah terletak pada teknik yang spesifik, tetapi pada pendekatan itu sendiri. Orang Rom melihat kebun mereka bukan sebagai kilang untuk menghasilkan makanan semata-mata, tetapi sebagai organisma yang kompleks dan saling berkaitan sebagai sebuah ekosistem. Mereka tidak cuba menundukkan alam semula, jadi dengan kekerasan, sebaliknya berusaha memahami hukum hakamnya dan bekerja secara harmoni dengannya. Kekuatan mereka terletak pada sifat pemerhatian, kesabaran dan pemikiran jangka panjang. Pandangan menyeluruh ataupun holistik inilah yang banyak kita lupakan dalam era pertanian industri. Dan ia adalah sesuatu yang kita cuba kembali kepadanya hari ini di bawah nama-nama baru, seperti permaculture atau pertanian organik. Rupa-rupanya, untuk melangkah ke hadapan, kadangkala kita perlu mengundur jauh ke belakang, ke masa lampau. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika anda mempelajari sesuatu yang baharu dan menakjubkan, sila tekan butang like dan subscribe ke saluran ini agar anda tidak terlepas siri pengembaraan sejarah kami yang seterusnya. Dan sekarang, soalan untuk anda. Teknik Rom manakah yang ingin anda cuba di kebun anda? Atau mungkin anda sudah pun menggunakan sesuatu yang serupa tanpa menyedari ia mempunyai akar umbi purba? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen